Rendah tak ada mendata je key dia. Ya. Dia tak ada. Dia kalau B flat, A minor, A major aja. Pedih astaga pembahasan ML. Ya weh, lagi-lagi kalau main duo ke main solo kan rank, ya Allah, macam pelik aku jumpa orang tau. Macam Wahidah tu berlambak. Sekejap dekat atas, sekejap kat bawah, pelik lah. Aku stres tu tak. Macam mana kau boleh sampai ke mitik ni? Kau bayar orang mainkan akaun kau macam mana ni? Geram aja. Bosan asyik ML je cerita pasal lain. Alah, kadang-kadang kau selalu pun. Akak ni janganlah menjadi point kepada Wahidah. Nanti Wahidah tu cakap, pada muka. Memang macam tu. Tadi saya buat kuih raya tau. Iya, Alhamdulillah Wahidah function seumur hidup. Alhamdulillah. Biasanya Wahidah tamu terdarah je kan kuih raya orang kan. Alhamdulillah Wahidah dah pandai dah buat kuih raya. Macam tu lah bagus. Hai. Hai. Okay. Janganlah asyik makan aja kuih raya. Tahu kena buat. Wahidah kena tahu buat kuih mazola, buat kuih tak nenas, semprit susu, konflik madu tu pun yang paling senang. Tahu biskut suji. Ikmal ni nampak je macam ni. Tapi Alhamdulillah resepi ada dalam kepala. Ibu Ikmal buat kuih raya daripada Ikmal kecil lagi. Kuih almond London, tak nenas, apa benda semua dah kepala dah. Kuih mazola tu apa? Dia kuih kacang. Dia kena guna peanut butter dalam dia. Biskut suji tu apa? Itulah Wahidah. Cakap lagi orang tak pandai. Biskut suji pun tak tahu. Umur dah separuh abad dah Wahidah. Yelah tu last lupa bagi. Sorry, Ikmal dah bagi. Ikmal bagi 500 diamond. Nanti Ikmal dah bagi. Dekat Wahidah memang tak lah aku bagi. Asyik warrior aja. Wahidah tu warrior je pas sudah. Memang tak lah aku bagi. Kalau main dengan dia tak pernah menang. Ada saya kisah. Dah tu ada saya kisah ke Wahidah? Tu pun sebab ada Abkori. Wahidah, sorry. Ikmal dah main Mobile Legends pun dah lama. Sebelum jumpa Abkori lagi pun dah pernah mitik dah pun. So Alip kita just nak suasana main dengan Abkori. Abkori tu pro, faham tak? Kita ni sekufu. Sekufu orang panggil. Kalau Wahidah masuk, bukan sekufu, sekicap. Sekicap. Tak boleh. Tak boleh. Maaf cakap. Kalau Andrea tu kata dia dah stres main Mobile Legends dengan Wahidah, tak boleh lah. Tak boleh. Tak baiklah baik Kemal. Korang tak kena Wahidah ke? Wahidah memang macam tu lah. Dia memang suka cari gaduh. Dia pun tahu. Lepas daripada cakap ni kan, nanti dia DM aku, Abang Kemal sorry kalau dia terkasar bahasa, kita gurau-gurau je. Dia memang macam tu. Kalau korang yang tak tahu, masa korang cakap, Kemal ni bergaduh dengan siapa ni kat live? Tak, dia memang macam tu. Hari-hari hobi dia bangun cari gaduh. Itu je. Lepas tu dia minta maaf sebelum tidur. Itu je.